Morning everybody. Today we are heading to breakfast at Good morning everything. 6 pula. Tipu sangat bangun pukul 6. 9. Ya Allah, tak nampak dah tahu korang. Macam mana buat vlog ni? Korang, I lupa nak tinggalkan brightness sebelum merakam. Okay, ni our hotel. Kalau korang nampak, aku tak nampak apa sekarang. Jalan 6 minit je. So kita orang pilih jalan daripada naik tutup 2 minit. Aku membazir bayar tutup. Kenapa kena sarapan? Sebab hari ni a long journey we heading to Trang, which is PSU, Prince of Songkla University. Okay, that's all lah. Sekarang nanti dah sampai dekat tempat sarapan, aku rakam lagi. Okay, sebab aku tak nampak korang sekarang. Sekiranya aku gelap, tak lupa tinggalkan brightness. Okay, kita dah sampai tempat sarapan dekat Ban Hain. So kedai ni dah 2 kali dah kita orang datang. Sebenarnya tak ada apa yang menarik pun, cuma dekat je dengan kita punya hotel. Kita orang tak ada teringat pun benda ni. Just datang sebab dia paling dekat. Alamak, sorry Ban Hain punya peminat. So teringat kedai semalam je. Ya, teringat kedai semalam je. Kedai ni biasa je weh. Tapi okey lah, sebab kita orang makan roti dia. Aku tak tahu lah kalau dimsum dia rasa macam mana, sup dia rasa macam mana. Kita orang still makan benda yang sama yang kita orang makan hari tu. Sebab dah cepat. Sebab dia kata, lagi satu kena beratur panjang. Hari ni ada Sabtu pula macam mana, ramai macam mana. So kita ada Mos, Mira, Mina, Mar, Nurin, Mia, Manji, Aisyah, El dengan Aisyapi. Yang lain tinggal kat hotel sebab semua ada kejadian yang tidak diingini berlaku. So dah letih sikit. Kita punya makanan dah sampai. Lepas tu nak dengar cerita tak? Dia cakap lah, kita ada bungkus 4 roti kosong dengan 1 roti telur goreng. Lepas tu dia kata habis. Lepas tu apalah, kita orang macam yang bungkus habis, yang makan ada. Tiba-tiba sampai kat kita orang tak cukup 1. Lepas tu kita orang suruh dia bungkus 1 sebab dekat. Okay, nak bagi korang faham. Sebenarnya mula-mula dia cakap untuk dine-in cukup-cukup je roti apa yang kita order. Tapi bila sampai tak cukup 1 pula. Lepas tu yang kita orang order banyak-banyak untuk take away tak cukup. So kita orang kena beli pula nasi sebab nak cover makanan orang dekat hotel yang tinggal tu. Sekarang teman saya makan roti telur goreng. Sebab tengah goreng. Sebab kawan kita yang sakit tu yang happy tu cakap Bukan dia Dia tu si kaum. Bisa kamu ada ke? Orang kenal ke tak? Sebab dia macam tak menyelam. Aku punya wishlist makan nasi kamu. Kalau kau ada bungkus boleh? Abang saya macam kenal. Dia berkenaan dengan kita. Tapi kena cepat lah. Aku awal lah. Korang semua tak tinggi. Best kita orang. Ya, sebab forward. macam tak wujud kat dunia. Orang lain ingat benda. Dari tak tukar. Aduh. Walaupun ada semalam. Sebab dia tak wujud kat dunia. Masa ni dah kena tegur dah tu. Cakap macam tu nanti diorang fikir buat salah selalu bila. Tengok ni diorang sekolah hari Sabtu. Okay, sekarang kita orang nak check out. Sekarang baru 11, tak sampai 11.30 lagi. 11 berapa eh? Sekejap tengok. 11.25. Yang cepat lah. Sorry sekejap nak lock. Ada pula sabu. Check out time. Awal juga. Penat lah si awal aja. Aku lambat dah. Sekarang kita dah dekat stesen minyak dan this is our bus yang akan bawa ke PSU, Prince of Songkla University Trang Campus. Tu adalah budak-budak daripada universiti tu yang akan assist kita orang. So let's go. 2 bus. Okay, ni untuk vlog sendiri. Hai semua. Hi. To try. Finally kita ke Trang guys.
welcome snack. Oh, kita nak sampai dormitory dia. Dapat welcoming snack. Dapat welcoming snack dengan drink daripada Jelly. Aku tak tahu lah panggil jelly ke jelly. Pun jelly je. Dia ada vitamin, high in vitamin C. So kita tengok vitamin C dia berapa. 30%. So boleh claim lah. Hai guys, sekarang kita orang kat luar dorm nak pergi night market. Pergi night market. Let's go. Lapar. I'm not eating makanan berat yet. So hungry. Right now we are going to night market using bus. Orang dalam bus. Sorry kalau tak dengar suara. Orang tengah heading to night market dekat terang ni. Sebab tak dinner lagi. We hungry like. We hungry. Not hungry. We hangry. Market tu kita orang kena cross ni. Aku tak pernah cross ni seumur hidup aku. Oh. Be careful, be careful. Okay, sekarang masih clear. Okay, sekarang kita orang dah sampai kat market dia. Dia kena lintas railway station tadi. Nara. Okay, semua kita nak. Uish, alamak, sedapnya. Rasa durian Thailand. 70 je. Oh my god. Gemuk-gemuk. Sekejap kita terdistract dengan buah dia, nampak sedap. Oh my god, sedapnya. Sekejap, saya nak beli buah. Okay semua. Saya nak honey, nak melon ke nak jambu Jambu guys. Melon lah. Jambu ke makanan? Seorang beli satu. Boleh tukar-tukar. Beli satu, beli satu juga. Saya nak beli. Sebab dia satu, kita beli dia. Sebab dia limited edition. Sekarang kita orang kat KFC Thailand lagi sekali. Kita orang beli makanan. Sebab kali tu kan nak claim. So kita orang kena cari yang ada resit. KFC ada resit. So kita orang claim kat sini. Dan aku beli juga ayam goreng dengan pulut. Apa? Aku rasa kan macam kita kena beli pulut lagi satu. Tak cukup ni pun kenyang. Tapi aku nak ayam korang sikit. Kau dah beli ayam dah? Marah tadi. Dah lah marah kita nak beli ayam. Dah lah. Ni tu kali beli tu lah. Nak ajak Izzul ni. Pergi beli tu. Tengok ni barang rare. Aku pantang dapat buah Melaka ni. Aku dah beli warna-warni. Comel macam mana. Literally buah Melaka. Memang dalam dia ada gula Melaka. Kita beli KFC. Beli buah. Beli ayam goreng dengan pulut. Aku tak makan lagi since kat Thailand. Yes. Sekarang kita tengah menunggu waktu berkumpul dengan makan makanan yang boleh dimakan. And now tak sanggup kita orang terakhir. Dia pukul 8 weh. Awalnya aduh. Comel tapi jangan datang dek. Jangan datang dek. Ini pendek. Okay, after beli makan, kita orang dah sampai dekat Prince of Songkla. Okay, sekarang ni kita orang nak makan my first meal. My first pulut ayam. I never tried this before dekat Thailand. Okay lah ha. Makan kata macam lambat lagi. Kesiannya. Kesian Izzati juga. Tukang semua. Izzat dah makan. Okay, tak kesian. Kurang sikit kesian.
Farah tak ke? Zaf je ke? Sebab dia macam gila-gila dengan Apa tu? Tapi bagus tak? Lagi kita selalu cantik tak aku Bil? sabar. Coba. Coba kanan, kiri. Balik sopan. Semua arah sini. Tapi yang lagi 3 orang tu straight sini. Kita tak? Guest room kat RS3 je ada. Allah, ada teman. RS3 guest room. Kat yang 1, 2 ni dia ada pintu. Macam tutup tu pintu tu. Untuk macam membahagikan lelaki dengan perempuan. Oh, itu. Ada pintu tu. Sabar okey. Malaysia ramai lagi. Memuak-buat lagi. Muka tak macam ni. Kan. Shy. Shy.